Tahun 2000 kita kena orang panggil apa tu tahun tu yang nak bertukar pada tahun 19 Y2K tu. Itu memang tahun 2000 kan kita dimomokkan dengan macam-macam ini kan. Kami pun rasa benda tu sampai kami pun kena standby 24 hours yang berubah daripada 31 bulan 12 1999 kepada 1 bulan 1 2000 tu kan. Alhamdulillah okey, tak ada masalah. Tak ada masalah, sistem berjalan okey. Sebab daripada dua angka tu kan, 2 angka jadi 4 angka kan yang tahun tu kan. Kalau dulu programmer kena tulis dia punya kod-kod dia tu apa yang nak buat kan. Itu kena tulis. Lepas tu compile. Tapi dia orang cerita sebelum kita orang buat RPG tu dia pakai sistem COBOL ke apa yang tak ada mesin besar tu. Tulis dia punya kod. Lepas tu dah siap petang barulah pergi compile. Compile tunggulah pagi esok dia punya keputusan tu. Ada error back key lah balik. Lepas tu bila